Baik, selamat pagi, kita mulakan. Hakikatnya, kita sedang berada di satu titik yang sangat genting. Perubahan teknologi dan ekonomi global sedang membentuk semula masa depan pekerjaan. Jadi, taklimat hari ini adalah satu penilaian strategik tentang dasar pembangunan tenaga kerja kita. Tujuannya untuk pastikan Malaysia bukan sahaja mampu bersaing, tapi menerajui era baharu ini. Jadi, soalan besarnya sekarang, adakah kita benar-benar bersedia? Bersedia untuk menghadapi perubahan besar dalam cara kita bekerja, dalam teknologi yang kita guna. Sebab kesediaan kita hari ini, itulah yang akan menentukan jatuh bangun ekonomi negara kita untuk dekad-dekad yang akan datang. Pertama sekali, untuk faham gambaran penuh, kita kena tengok dulu apa sebenarnya kuasa-kuasa besar yang sedang mengubah lanskap kerja di negara kita. Ini bukan lagi perubahan kecil-kecilan, tapi satu anjakan yang drastik. Kita lihat sekarang kebangkitan ekonomi gig. Ini bukan lagi satu trend kecil-kecilan. Ia mengubah sepenuhnya konsep pekerjaan yang kita faham selama ni. Ini bagus sebab ia beri fleksibiliti dan peluang baru. Tapi ia juga datangkan cabaran besar untuk kita dari segi dasar. Macam mana kita nak pastikan mereka yang dalam ekonomi gig ni ada jaminan sosial, ada perlindungan? Kemudian kita ada automasi. Automasi ni ia macam pedang dua mata kan. Di satu sisi, ya, memang ada risiko pekerjaan sedia ada akan hilang dan jurang kemahiran akan jadi makin besar. Tapi di sisi lain, kalau kita pandai uruskan peralihan ni, inilah peluang emas untuk kita lonjakkan produktiviti negara, tingkatkan kecekapan dan buka pintu untuk inovasi-inovasi baru. Okey, bila kita dah nampak semua cabaran dan peluang ni, apa yang kita dah buat? Kerajaan bukannya duduk diam saja. Jom kita lihat apa rangka kerja dasar yang komprehensif yang telah kita laksanakan setakat ini. Sebenarnya, kita dah pun bertindak secara proaktif. Kita dah lancarkan beberapa siri dasar strategik. Tujuannya, satu, untuk membina satu angkatan kerja yang bukan sahaja survive, tapi boleh bersaing dengan hebat di peringkat antarabangsa. Strategi kita ni berevolusi ya. Mula-mula kita fokus pada asas melalui plan pembangunan pendidikan untuk pastikan apa yang diajar di universiti selari dengan apa yang industri perlukan. Lepas tu kita bawa masuk dasar 4IR negara. Ini penting untuk serapkan celik digital dalam semua lapisan masyarakat. Dan sekarang kemuncaknya adalah rangka tindakan My Digital. My Digital ni, inilah nadi utama usaha kita sekarang. Fokus je jelas. Hasilkan tenaga kerja yang mahir digital. Kenapa? Sebab inilah jaminan untuk ekonomi kita tahan lasak dalam jangka masa panjang, terutamanya dengan inovasi teknologi yang berubah begitu pantas. Dan yang paling penting sekali, kena ingat, semua dasar ni tak akan berjaya kalau kerajaan buat sorang-sorang. Kekuatannya datang daripada kerjasama erat antara kita dengan pihak industri. Perkongsian awam swasta inilah yang akan pastikan tenaga kerja kita betul-betul siap untuk industri yang makin canggih. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling kritikal, penilaian yang jujur. Kita kena tanya diri sendiri, setakat mana kita dah berjaya, apa yang menjadi dan apa yang masih sangkut. Persoalannya, prestasi kita yang sebenarnya macam mana? Kita kena telus tentang perkara ni, tak boleh syok sendiri. Jom kita bedah siasat keberkesanan dan juga kelemahan inisiatif kita setakat ini. Kat skor ni, tunjukkan ceritanya bercampur baur. Ada yang bagus, ada yang kurang. Program macam TVET memang mantap sebab latihannya praktikal dan relevan dengan industri. Tapi masalahnya, kita ada kekangan bajet dan susah nak besarkan skala program tu. NTS pula, bagus untuk galakkan inovasi swasta, tapi teknologi bergerak terlalu laju, kita kena lebih pantas. Dan kerjasama awam swasta macam NDTS and SL1M memang kukuh. Tapi kadang-kadang, penyelarasan antara agensi tu yang makan masa sikit. Jadi, bila kita tengok semua ni, kita perlukan satu cara fikir yang baru. Cara terbaik untuk kita faham matlamat kita adalah dengan bayangkan kita sedang dalam satu projek kejuruteraan mega, membina sebuah jambatan. Bayangkan, tenaga kerja mahir kita ni macam sebuah jambatan yang menghubungkan kita hari ini dengan ekonomi masa depan yang kita nak. Jambatan inilah yang akan jadi daya penarik untuk pelaburan langsung asing untuk industri-industri berteknologi tinggi. Tanpa jambatan yang kukuh, trafik ekonomi bernilai tinggi ini tak akan datang ke sini. Nak bina jambatan ni ada 3 benda mustahak. Pertama, asas dia kena kukuh. Maksudnya, sistem pendidikan kita yang selari dengan kehendak industri. Kedua, kabel-kabel keluli yang kuat tapi fleksibel. Itulah program peningkatan kemahiran berterusan. Dan ketiga, sensor canggih, iaitu celik digital yang menyeluruh dalam setiap pekerja kita.
Baiklah, untuk pastikan jambatan ini siap ikut jadual dan spesifikasi, saya nak bentangkan 3 cadangan tindakan segera yang saya percaya akan bagi impak paling besar untuk memperkukuh struktur jambatan kita ini. Pertama, kita kena wajibkan integrasi industri yang lebih mendalam. Bukan setakat panggil mesyuarat, tapi bagi mereka pemilikan bersama dalam reka bentuk kurikulum TVET dan universiti. Kedua, kita kena salurkan dana ke tempat yang betul. Utamakan program macam TVET dan SL1M yang dah terbukti berjaya, terutamanya untuk bantu golongan kurang bernasib baik dan mereka di luar bandar. Dan yang ketiga, kita perlukan satu unit penyelarasan pusat, satu badan tunggal untuk pastikan semua kementerian, agensi dan industri bergerak seiring. Tak ada lagi kerja silo. Sebab akhirnya, taruhannya sangat tinggi. Sistem pembangunan kemahiran yang mantap ni bukan cuma untuk kita bersaing. Ia adalah enjin. Enjin yang akan jana pertumbuhan ekonomi berasaskan pengetahuan yang kita semua impikan. Jadi, soalan terakhir untuk kita semua fikirkan, adakah jambatan yang sedang kita bina ni betul-betul cukup kuat untuk menampung beban dan aspirasi ekonomi hari esok? Jawapannya bergantung pada tindakan yang kita ambil bermula hari ini. Kekukuhannya kini di tangan kita. Terima kasih.